Cuma kadang-kadang kita manusia ni tak ada ilmu. Apabila kita berlaku musibah ataupun barang kita diambil oleh orang lain, hak kita diusik oleh orang lain, patut kita bersyukur kepada Allah. Itu satu rahmat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan anggapkan bahawa yang kita tak dapat, satu musibah berlaku itu sebagainya semua adalah bala kepada kita. Tak. Kita dosa ni Allah bagi macam ni. Itu bukan kerja kita. Itu kerja Allah. Kita harus berfikir. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala berlaku tu, kita kena sangka baiklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketentuan itu Allah dah tentukan. Kita tak boleh aku ni boleh buat gini, aku ni boleh buat gini. Kalau tuan-tuan nak rasa, cubalah buat. Saya selalu cakap, kalau umrah kita ni, kita banyak sangat kita rasa tak selesa, kita tak boleh nak buat yang terbaik, lambat lagi kita nak pergi haji. Sebab haji ni dia punya ujian lagi hebat daripada umrah, jangka masanya lebih lama daripada umrah. Jemaah sangat sensitif dengan perkataan redha. Itu mungkin teguran. Adakah sebab jemaah ni kekurangan ilmu ke apa? Tak boleh redha lah. Sedangkan kita tahu memang Mekah, Madinah, umrah haji ni memang penuh dengan ujian.